Assalamualaikum, kami daripada kumpulan 3 L18 ingin membentangkan berkenaan dengan tajuk bagaimana untuk membantu pelajar meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi ataupun KBAT. Ahli kumpulan ini adalah Nur Firza Syafiqah binti Khalid, Syamim binti Jaafar, Siti Maziatul Azma, Nur Soleha dan saya sendiri Siti Wan Nur Hasliza binti Wan Hassan akan membentangkan tajuk ini. Baik, di dalam tajuk ini kita telah membahagikan kepada beberapa bahagian iaitu pengenalan, definisi dan konsep KBAT yang merangkumi 7 elemen dalam pelaksanaan KBAT, kelebihan dan kelemahan KBAT. Yang ketiga adalah aplikasi atau situasi dalam pengajaran dan pembelajaran di mana bagaimana KBAT ni boleh pakai ataupun diaplikasi di dalam sekolah ataupun diaplikasi kepada pelajar ataupun murid sekolah. Sama ada dari segi aktiviti penyelesaian masalah, pembelajaran berpusatkan projek, pendekatan kontekstual dan juga pembelajaran berasaskan inquiry kritis. Dan juga akhir sekalilah rumusan. Perlu diingat ya, KBAT ni bukan hanya sekadar dalam subjek sains tetapi semua subjek boleh pakai KBAT kerana setiap subjek pasti memerlukan kemahiran berfikir secara kritis. Untuk pengenalan, semua orang tahu dahulunya KBAT ni dikenali sebagai KBKK, kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Pada masa kini, istilah lain telah digunakan iaitu kemahiran berfikir aras tinggi ataupun KBAT. Walau bagaimanapun, fungsi ni adalah sama iaitu untuk menerapkan kemahiran berfikir secara kritis di kalangan murid sekolah ataupun pelajar sekolah. Tidak kisahlah antara sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Jadi, ianya diterapkan di dalam semua subjek, tak kira subjek sastra, subjek sains, mana-mana subjek kita ada kemahiran, perlu menggunakan kemahiran berfikir secara kritis ataupun lebih dikenali sebagai penyelesaian masalah secara kritis, secara kritikal yang memerlukan kita untuk membentangkan idea sendiri ataupun membentangkan cara penyelesaian masalah tu sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Firza Syafiqah binti Khalid, bernombor matrik P148070 akan membentangkan tajuk yang berkaitan dengan konsep KBAT. Okey, konsep KBAT. KBAT ini merupakan salah satu inisiatif yang dianjurkan daripada sistem pendidikan iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia dengan menekankan kebolehan pelajar menggunakan kemahiran untuk menyelesaikan tugasan ataupun cabaran dalam pembelajaran. Baik, KBAT ni sendiri telah didefinisikan oleh KPM pada tahun 2020 iaitu keupayaan untuk berfikir secara lebih kompleks yang melibatkan 4 komponen iaitu aplikasi, analisis, penilaian dan juga penciptaan dalam konteks penyelesaian masalah, membuat keputusan dan juga penghasilan idea yang inovatif. Baik, dari segi definisi Anderson dan Clutterworth pada tahun 2021, KBAT berdasarkan taksonomi Bloom ada 6 aras iaitu yang pertama adalah mengingat, kedua memahami, ketiga mengaplikasi, keempat menganalisis, kelima menilai dan keenam adalah mencipta. Baik, secara umumnya di Malaysia ini KBAT telah dilaksanakan pada 2 tahap iaitu secara kurikulum standard sekolah rendah iaitu kita kenali sebagai KSSR dan juga kurikulum standard sekolah menengah yang dikenali sebagai KSSM. Okey, sebenarnya tujuan KBAT ni adalah untuk menggalakkan pelajar berfikir ataupun menjana idea baru, bukannya sekadar mengingat fakta. Baik, seterusnya kita pergi pula kepada 7 elemen KBAT di mana dia ada 3 elemen teras dan juga 4 elemen sokongan, di mana saya akan terangkan dulu kepada 3 elemen teras di mana terdiri daripada kurikulum iaitu untuk penyesuaian kandungan KSSR dan juga KSSM yang melibatkan KBAT dalam PDP. Baik, yang kedua adalah elemen teras dia adalah secara pedagogi di mana strategi pengajaran untuk merangsang pemikiran kreatif dan juga kritis dalam kalangan pelajar untuk menyelesaikan masalah. Dan sekaligus KBAT ni juga untuk dijadikan sebagai alat bantu. Contoh yang cikgu-cikgu selalu gunakan adalah peta ITIN. Okey, elemen teras yang ketiga adalah transformasi dalam sistem pentaksiran di mana
pihak-pihak sekolah perlu menggunakan sekurang-kurangnya 30% item soalan kebat dalam peperiksaan. Baik, kita beralih kepada elemen sokongan di mana ada 4, iaitu yang pertama sumber, iaitu daripada Zulkifli et al. Pada tahun 2022. Penyediaan bahan sokongan iaitu secara latihan berunsurkan kebat, bahan visual serta bahan daripada jawatan kuasa kurikulum dan juga panitia yang menyokong pelaksanaan kebat di sekolah. Yang kedua adalah sokongan komuniti, di mana Azmi dan Latif pada tahun 2021 mengatakan penglibatan aktif ibu bapa, penjaga dan komuniti dalam program yang menjurus kepada pemikiran asas ataupun pemikiran aras tinggi seperti bengkel dan juga aktiviti pembelajaran berasaskan projek. Okey, yang ketiga adalah elemen sokongan co-curriculum, di mana Zulkifli et al. Sekali lagi pada tahun 2002 menyatakan pengembangan kebat ini sendiri berlaku secara aktiviti di luar bilik darjah ataupun secara pertandingan inovasi, program reka cipta dan reka projek kurikulum yang memberi peluang kepada murid untuk meneroka sendiri ataupun membuat sendiri penyelesaian secara kreatif. Dan elemen yang terakhir, elemen yang keempat, iaitu latihan. Rahim et al. Pada tahun 2001 mengatakan penyediaan latihan secara sistematik kepada guru dan juga pelajar untuk meningkatkan kefahaman serta kemahiran pelaksanaan kebat, termasuklah penyediaan pelan tindakan dan juga pemantauan secara berterusan. Itu sahaja daripada saya. Kita beransur kepada kawan saya seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Syamim dan saya akan menerangkan mengenai kelebihan dan juga kelemahan kebat. Okey, bagi bahagian ini, saya telah melihat kepada dua pihak, iaitu dari segi kelebihan dan juga kelemahan untuk pihak pelajar dan juga guru. Okey, yang pertama adalah dari segi kelebihan kepada pelajar. Okey, melalui pelaksanaan kebat, ia dapat menghasilkan pelajar yang berfikiran secara kritis dan juga kreatif. Seperti mana yang kita maklum, kebat ini memerlukan pelajar untuk menganalisis dan juga membuat penilaian terhadap sesuatu permasalahan. Hal ini telah mendorong mereka untuk berfikir secara di luar kotak dan menghasilkan idea-idea yang baru. Jadi secara langsung ia dapat melatih pelajar untuk berfikir secara kritis dan juga kreatif. Yang kedua adalah dapat memperkukuhkan kefahaman dan juga meningkatkan persediaan pelajar menuju masa depan. Okey, melalui pelaksanaan kebat ini, pelajar dapat memperkukuhkan pengetahuan mereka melalui proses pemikiran yang mendalam. Sebagai contohnya melalui pelaksanaan aktiviti pembelajaran berasaskan projek, yang mana ia dapat membantu pelajar untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi dunia nyata melalui pembelajaran yang aktif dan juga keterlibatan mereka dalam projek-projek yang memerlukan mereka berfikir secara kreatif dan juga kreatif. Hal ini secara langsung dapat melatih mereka untuk menjadi seorang pekerja yang mampu berjaya pada masa depan. Okey, dari pihak guru pula, antara kelebihannya adalah yang pertama dapat meningkatkan tahap kemahiran juga kecekapan guru. Okey, untuk pelaksanaan kebat ini, guru digalakkan untuk menggunakan pelbagai pendekatan seperti pembelajaran berasaskan masalah, kajian kes, simulasi, perbincangan terbuka yang mana dapat merangsangkan pemikiran kritis dalam kalangan murid. Hal ini secara langsung dapat meningkatkan kreativiti dan juga inovasi dalam penyampaian ilmu. Yang kedua adalah dari segi dapat memberi kemudahan kepada guru dalam menilai pencapaian pelajar. Okey, di sini guru dapat menilai pelajar secara holistik, yang mana guru tidak melihat kepada jawapan akhir saja tetapi melihat dari segi kefahaman pelajar melalui proses pemikiran, hujah dan juga rasional yang digunakan oleh pelajar semasa sesi pembelajaran. Di sini guru dapat melihat potensi pelajar dan juga kelemahan mereka dan sekaligus dapat membantu guru dalam merancang intervensi yang lebih berkesan. Yang terakhir adalah dapat memperkasakan profesionalisme guru. Guru perlu berfikiran secara kreatif dan juga berinovasi. Jadi, untuk menjadi guru yang berfikiran kreatif dan juga inovasi ini, mereka perlu menghadiri bengkel, kursus dan juga seminar yang mana
sekaligus dapat meningkatkan ilmu pedagogi dan juga kompetensi profesionalisme guru. Untuk kelemahan KBAT pula, dari pihak pelajar, yang pertama adalah pelajar kurang motivasi dan juga minat untuk belajar. Hal ini kerana tahap pemikiran pelajar adalah berbeza. Bagi pelajar yang mempunyai tahap pemikiran yang lemah, mereka akan mengalami kesukaran untuk mengikuti aktiviti yang memerlukan analisis, penilaian ataupun penciptaan idea baru, yang mana mereka akan mudah berasa putus asa dan juga hilang minat untuk belajar. Yang kedua adalah kekurangan infrastruktur dan juga kemudahan pembelajaran. Okey, bagi sekolah yang kurang kemudahan teknologi, bilik darjah yang sesak ataupun kekurangan bahan bantu mengajar yang moden akan menghadapi cabaran untuk melaksanakan KBAT secara berkesan. Bagi pihak guru pula, masih lagi terdapat kekurangan kefahaman dan juga kemahiran guru dalam pelaksanaan KBAT. Hal ini kerana tahap latihan dan juga pendedahan guru dalam pelaksanaan KBAT ini masih tidak seragam. Terdapat segelintir guru tidak berpeluang untuk mengikuti latihan dalam meningkatkan ilmu mereka, lebih-lebih lagi bagi kawasan pendalaman. Selain itu, terdapat segelintir guru yang kurang yakin ataupun masih keliru dalam pelaksanaan KBAT ini. Hal ini akan memberi kesan kepada mereka dalam memberi ilmu ataupun menggunakan kaedah yang baik dalam melaksanakan KBAT dalam bilik darjah. Baiklah, itu sahaja daripada saya dan saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Maziatul. Saya akan membentangkan tentang aplikasi ataupun aktiviti yang guru boleh laksanakan dalam PDP untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan pelajar. Yang pertama iaitu dengan melaksanakan aktiviti berteraskan penyelesaian masalah, di mana aktiviti ini merupakan latihan atau tugasan yang memerlukan pelajar untuk mengenal pasti masalah, menganalisis maklumat, merancang strategi dan mencari penyelesaian yang sesuai. Seperti contoh dalam aktiviti subjek sains, di mana aktiviti ini memerlukan pelajar untuk mengenal pasti faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Okey, dalam aktiviti ini guru memberikan satu masalah di mana petani ini menghadapi masalah dalam tanamannya. Jadi pelajar perlu mencari penyelesaian kepada masalah tersebut. Okey, langkah aktiviti yang terlibat dalam aktiviti ini ialah pengenalan kepada masalah, penyiasatan dan penyelesaian. Okey, kemahiran berfikir aras tinggi yang terlibat dalam aktiviti ini ialah yang pertama, dapat menggalakkan pemikiran kreatif dan kritis dalam kalangan pelajar, di mana pelajar ni perlu menilai punca tanaman tidak tumbuh subur dengan meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan-tumbuhan, iaitu seperti contoh air, cahaya dan nutrien. Okey, yang kedua iaitu dapat membangunkan kemahiran menganalisis dalam kalangan pelajar, di mana pelajar perlu menganalisis tumbuhan di bawah keadaan yang berbeza dan menentukan faktor yang menyumbang kepada perubahan tersebut. Jadi, murid perlu melaksanakan simulasi eksperimen untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepada pertumbuhan-tumbuhan. Okey, yang ketiga iaitu mendorong pemikiran kreatif dan inovatif, di mana kemahiran ini terlibat apabila pelajar boleh merancang kaedah rawatan ataupun cadangan bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh petani. Okey, seperti contoh merancang kaedah pengairan automatik menggunakan bahan kitar semula maupun mencipta baja organik sendiri. Baiklah, seterusnya iaitu aktiviti pembelajaran berpusatkan projek, di mana aktiviti ini merupakan pendekatan pengajaran yang melibatkan murid secara aktif dalam menyelesaikan masalah sebenar melalui penghasilan projek jangka panjang dan bermakna. Antara contoh pembelajaran berpusatkan projek yang guru boleh laksanakan iaitu aktiviti mereka cipta dan membina robot sumo mini. Okey, ada beberapa langkah yang terlibat dalam aktiviti ini iaitu pengenalan kepada masalah, pembinaan fizikal robot, pengaturcaraan robot, ujian dan penambahbaikan serta pertandingan dan refleksi. Okey, antara kemahiran KBAT yang terlibat dalam aktiviti ini iaitu yang pertama, merangsang pemikiran kritis dan penyelesaian kepada masalah. Kemahiran ini
dapat terlihat apabila murid ni perlu menyesuaikan kelajuan motor supaya robot yang mereka hasilkan itu stabil dan tidak keluar dari gelanggang, dan mereka bentuk robot yang sesuai untuk pertandingan robot sumo. Okey, yang kedua iaitu mengukuhkan kerja berpasukan dan komunikasi, di mana pelajar ni dia perlu menyumbang pelbagai jenis idea mereka untuk menyelesaikan konflik dan membuat keputusan bersama antara anggota kumpulan. Okey, yang ketiga iaitu dapat membangunkan keupayaan sintesis dan aplikasi pengetahuan, di mana kita dapat lihat kemarin ini apabila pelajar ni dia perlu menggabungkan ilmu daripada pelbagai disiplin, iaitu dari segi fizik, elektrik, pengaturcaraan mereka bentuk untuk mereka menghasilkan satu robot sumo. Okey, seperti contoh, untuk mengira nisbah gear menggunakan pengetahuan fizik untuk mereka menentukan torque yang paling optimum. Okey, yang keempat iaitu dapat memberi konteks dunia sebenar, di mana projek robotik ini mencerminkan aplikasi dunia sebenar dalam industri kepada pelajar dan dapat menjadikan pelajar ini lebih celik kepada teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salihah binti Muhammad Nur, nombor matrik P152633. Saya akan membentangkan mengenai pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran di mana dia mengaitkan kandungan pelajaran itu dengan situasi kehidupan sebenar pelajar. Pendekatan ini mengutamakan pengalaman murid berdasarkan situasi sebenar kehidupan mereka sebagai asas utama dalam menghasilkan pembelajaran yang bermakna di dalam kelas. Terdapat 4 ciri-ciri utama bagi pendekatan kontekstual, iaitu yang pertama adalah pembelajaran berasaskan pengalaman. Pembelajaran ini menekan penglibatan aktif pelajar melalui pengalaman langsung dan refleksi untuk membina pengetahuan dan kemahiran serta nilai. Ciri yang kedua adalah pembelajaran aktif, di mana melibatkan pembelajaran aktif pelajar itu sendiri dalam proses pembelajaran melalui pelbagai aktiviti untuk mendorong mereka bertanya, berbincang dan menyelesaikan masalah. Seterusnya adalah ciri yang ketiga, perkaitan kandungan dan konteks. Ini merujuk kepada hubungan antara apa yang diajar dengan situasi sebenar atau persekitaran kehidupan pelajar itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna adalah satu proses pembelajaran di mana pelajar mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sedia ada hingga mereka benar-benar faham dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan yang sebenar. Seterusnya kita lihat contoh pendekatan kontekstual dekat sini untuk subjek matematik tahun 6. Tajuk dia adalah wang, peratus dan diskaun. Aktiviti kontekstual adalah beli bijak di pasar raya. Objektif pembelajaran dia adalah supaya murid dapat kira diskaun dan harga selepas diskaun guna konsep peratus. Dan murid dapat merancang pembelian berdasarkan bajet yang sebenar. Okay, untuk langkah-langkah aktiviti kita ada nilai situasi kehidupan sebenar di mana guru bawa keratan iklan yang ada promosi. Seterusnya ibu beri duit RM90 untuk beli barang dapur. So tugasan pelajar dalam kumpulan kecil dia kena pilih sekurang-kurangnya 5 item diskaun tadi tu dan kira diskaun untuk setiap item dan juga jumlah keseluruhan. Kena catat semualah nama barang, harga diskaun, harga asal, jumlah diskaun dan harga selepas diskaun. Seterusnya untuk pembentangan, setiap kumpulan dia akan bentangkan pilihan mereka dan beri alasan kenapa pembelian tu bijak, murah, berbaloi ataupun perlu. Untuk refleksi individu pula, murid perlu jawab soalan apa yang kamu pelajari hari ini daripada aktiviti ini yang boleh digunakan semasa beli belah bersama keluarga. Okay, dalam aktiviti ini juga nilai-nilai yang diterapkan adalah kecekapan murid untuk menguruskan wang, murid dapat berfikir secara kritis dan membuat keputusan bijak serta berkomunikasi yang baik di antara ahli kumpulan. Baiklah, sekarang kita lihat pembelajaran berasaskan inquiry kritis atau lebih dikenali sebagai PBIK. PBIK adalah satu pendekatan pedagogi yang menekankan penyiasatan, pemikiran kritis dan pemahaman yang mendalam dalam soal jawab yang mendalam, refleksi dan penilaian terhadap maklumat. Okey, pendekatan ini pelajar bukan sahaja menerima maklumat secara pasif, tapi pelajar itu juga digalakkan untuk mengemukakan soalan, analisis bukti, buat penilaian dan juga menyuarakan pendapat secara beretika. Sekarang kita lihat contoh bagi PBIK yang saya beri di sini adalah subjek sains tahun 5, bagaimana tumbuhan hidup. Okey, objektif dia untuk memahami keperluan asas tumbuhan yang hidup dan juga untuk kembangkan kemahiran bertanya, menyelidik dan berfikir kritis bagi murid. Okey, contoh langkah-langkah aktiviti dia adalah pencetus minat. Guru tunjukkan tumbuhan, satu yang hidup, satu lagi yang dah layu. Kemudian guru tanya soalan pemula. Kenapa tumbuhan ini hidup dengan baik? Kenapa satu lagi tu tak hidup dengan baik? Seterusnya pelajar dia buat soal selidik, dia buat kumpulan
kumpulan kecil, lepas tu dia rancang soalan. Apa yang diperlukan oleh tumbuhan? Adakah cahaya matahari penting untuk tumbuhan? Apakah yang terjadi kepada tumbuhan sekiranya tiada air? Langkah seterusnya adalah dari eksperimen mudah. Setiap kumpulan dia akan jalankan eksperimen dengan anak pokok. Satu tumbuhan diberi air dan cahaya, satu tumbuhan diberi air tanpa cahaya, satu tumbuhan diberi cahaya tanpa air. Seterusnya pemerhatian dan analisis akan dilakukan oleh pelajar. Pelajar dia akan rekodkan perubahan tumbuhan dari segi warna daun, saiz tumbuhan dan juga kekeringan tanah. Kemudian pelajar akan berbincang dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti daripada eksperimen tadi. Persoalan-persoalan akan dikemukakan dibuat semasa berbincang ini. Jadi melalui perbincangan ini, soalan-soalan tadi, pembelajaran berasaskan inquiry kritis berlaku di kalangan pelajar dan juga guru. Baik, jadi jelaslah di sini bahawa kemahiran berfikir aras tinggi ataupun KBAT yang dahulunya dikenali sebagai kemahiran berfikir kritis dan kreatif ataupun KBKK adalah sangat penting kepada pengajaran, di dalam pengajaran dan pembelajaran. Tidak kira sama ada masa dulu, sekarang dan masa akan datang, kerana KBAT ini akan membantu murid untuk benar-benar mengaplikasi ilmu pengetahuan yang dipelajari. Murid juga akan belajar bagaimana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sedia ada untuk diguna pakai dalam penyelesaian masalah ataupun dalam mencipta sesuatu ataupun untuk digunakan di dalam dunia yang sebenar. Jadi di sini KBAT adalah sangat penting. Bagi kami adalah sangat penting kerana akan membantu murid ataupun pelajar untuk menjana idea sendiri dan sebagai nilai tambah dalam diri boleh berfikir secara kritikal. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.